So kalau macam ni kita pakai blend nombor 3. Blend nombor 3 ni ialah special Brazil and also Indonesia. One of kita punya best seller juga. So this one dia punya roast level is a medium roast. Okay, let's try dekat nombor 3. Okay, aku lebihkan sikit 18/5 sebab untuk grinder-grinder ni biasanya dia akan ada retention. So retention ni bermakna bila kita grind coffee tu dia akan ada tertinggal sikit lah dekat dalam. So kita akan tengok berapa gram coffee yang kita dapat sebenarnya. Okay. So dah habis grind. So kita dapat 18.47, which is quite okay. Maknanya retention dia pun tak berapa banyak, which is very good. So usually dia akan memang halus sikit macam gula caster lah. Okay, so macam ni lah dia punya grind size dia. So kalau tengok dia clumping dia ada sikit-sikit but not too much clumping. So that is also indicator yang kita boleh agak that kita punya grind size tu just nice, tak terlalu halus. Kalau clumping dia banyak lagi, besar-besar lagi macam tu, tu bermakna grind size tu terlalu halus, kita nak kena adjustkan lah, kasarkan sikit. Akan pakai lidi ni, kita akan buat WDT. And then biasa kita nak temp tu, kita akan sayangkan sikit badan kita, ibu jari kita, jari telunjuk kita, bila kita temp tu, kita akan menyentuh basket ni, tepi ni. So kita boleh rasa kita punya temp tu dalam sangat ke, kuat sangat ke, ataupun just nice. Okay, ni belum ditekan. So sebelum ditekan, temper dia tu nampak ternaik sikit. So bila kita tekan, sepatutnya dia punya tu just nice. Kita tak payah terlalu dalam. Kita pusingkan sikit dan kita angkat. Yang ni lah yang kita nakkan. Coffee park dia tu nampak bersih, clean. Dia tak ada ruang udara pun kat tepi. Rongga ataupun lubang lah kat tepi. Now kita akan extract manual. So kat sini dah ada timer dah. Just nice, dah ada timer. Okay, so kita dapat 42 saat. Dapat dalam 38 gram. So tu bermakna dia dah over sikit lah. So over extracted sebab dia lebih lama sedikit berbanding yang biasa. But kalau kita nak tengok secara visual dia, sebenarnya espresso dia nampak okey je. Yang ni dia dah blonding. So maknanya espresso tu kalau tak ada scale pun kita boleh tengok juga secara visual. Warna coklat pekat mula-mula and dia makin cair. So makin cair yang ni lah blonding dia. Dia punya bau pun a bit more intense, a bit more pungy sikit, strong sikit berbanding extraction yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. So the bitterness tu is okay. Cumanya dia memang a bit strong sikit. Kalau over 10 aku boleh kata dia 8/10 and dia ada a bit of dryness. So usually bila kita extract coffee kita tak nak yang dry dekat belakang tu. So this is kita boleh kategorikan sebagai yang over extract.